adalah satu orang lelaki datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Aku nak tanya engkau, bilakah berlakunya hari kiamat? Nabi tahu tak bila berlaku kiamat? Nabi tak tahu, kita lagi tak tahu. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat?" Tapi Nabi, bila dia tanya demikian, Nabi macam tanya lain soalan. Maknanya Nabi kata, orang tu tanya aku tentang bila berlaku kiamat, Nabi tanya kat dia, apakah persiapan kamu untuk menanti datangnya hari kiamat? "Ya Rasulullah," kata lelaki-lelaki, "aku ni tak ada banyak amal ya Rasulullah. Semayang tak banyak, puasa tak banyak, sedekah tak banyak amalan. Tapi aku ni ya Rasulullah, sayangkan kau dan aku sayang kau dan Allah lebih segala-galanya. Aku sayang kau dan Allah dan kau lebih segala-galanya." Jadi bila lelaki-lelaki tu kata gitu, Nabi cakap dekat dia, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayang. Jadi insya-Allah kalau kita sayang kat Rasulullah, cinta kat Nabi, moga-moga besok kita dibangkitkan di mahsyar, berjaya masuk syurga bersama dengan Nabi. Itu yang Allah sebut dalam Quran. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah olehmu ya Muhammad, kalau kamu benar-benar kasihkan aku, cintakan aku, ya kata Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, Allah sayang kamu. Ikut aku tu mana ikut siapa Kak Norma? Ikut Nabi. Mana kalau kita sayang Nabi, cinta Rasul, Nabi kita ni, ikutlah Nabi. Akhlak Nabi, cara Nabi, tingkah laku Nabi, fikir Nabi, risau Nabi. Fikir Nabi apa semuanya? Fikir Nabi yang paling besar ialah fikir untuk umat. Apa Nabi fikir? Supaya semua umatnya kalau mati besok berjaya masuk dalam syurga. Tidak ada satu umat ni tak masuk syurga. Itulah fikir Rasulullah. Apa sebab? Nabi sayang kita, cinta kita. Walaupun kita tak pernah berjumpa Nabi, tapi untuk nak menterjemahkan zahir cinta kita kat Rasulullah, saya nak galakkan banyakkan amal sunnah Nabi. Ikut perbuatan Nabi, cara Nabi, fikir Nabi, usaha Nabi, perjuangan Nabi. Kita buat insya-Allah. Semoga besok Allah bangkit kita semua dalam syurga bersama dengan Nabi SAW, Rasulullah yang paling kita cinta.